Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni aku nak cerita kamu lah. Aku duduk dalam YouTube ni dah lama dah. Semenjak aku balik hari tu, balik pada Malaysia baru tu, Malaysia menang tu. Malaysia menang dalam permainan apa aku tak tahu, permainan pingpong ke permainan apa aku tak ingat dah hari tu. Jadi aku balik hari tu, aku tanya doktor kata aku cocok, tu bekok-bekok tangan aku, aku tak ingat hari tu. Aku cocok ubat ni, cocok ubat kolesterol, ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat HIV, semua hepatitis, semua aku cocok belaka. Jadi aku bukan tak mau buat projek. Jadi masalah sekarang ni aku tak ada anak dara aku. Kalau ada anak dara aku baru boleh jadi projek. Anak dara aku puang tu. Orang tu aku ingat tu. Nama dia dari kabur, nama Rasih. Yang kabur kamu kata aku percobor pula. Aku tak kabur nama dia. Tapi nama dia sedap nama dia. Nama dia mula dia dengar nama dia. Kalau aku tengok dia tuang ni lagi lawa. Aku sayang anak dara aku duduk dengan aku. Tapi hari ni tak ada. Hari ni dia pergi balik mak dara dia. Ayah dia tak ada dah. Mak dia tak ada. Abang dia pun tak ada dah. Aku gitu kok. Aku ayah aku tak ada dah. Pak dara aku tak ada. Pak dara aku dah balik dah. Balik KL dah. Dulu aku duduk dengan pak dara aku kat sini. Dulu aku keluar. Aku bela burung. Semua aku buat belaka dulu. Aku buat belaka dulu. Aku bela burung. Aku pergi. Aku tak bawa teras. Aku tak teras. Aku tak teras kereta lah. Biasanya ada tak teras kereta lah. Nak kabur kamu dulu. Nak kabur kamu. Dulu. Aku nak sistem dia ni. Aku nak ingat. Dulu aku keluar dulu. Aku sudah ambil barang dulu. Aku keluar ambil barang satu hari tu. Mak aku tak bagi keluar tu. Aku pun kena berobat masa tu. Aku jumpa doktor. Satu hari tu aku pun baik sakit tu. Aku pun tak ada keluar kok. Aku nak bela burung je lah. Masalah sekarang ni nak cerita kamu ni. Tapi masalah sekarang video aku ni aku tak boleh buat lama-lama. Sebab aku tak tahu nak buat video benda tu. Masalah ni. Tapi kalau dia padang sendiri tak apalah. Aku tak kisah lah. Mungkin aku dah cakap sikit-sikit tu lah. Jadi hari nak cerita tu lah. Mula-mula aku buat video tu aku ingat tu siapa dia ada hari tu. Aku pun tak ingat tak ada orang ni. Masa tu anak dara aku kan ada dah. Tapi lama dah anak dara aku ada tu. Anak dara aku belaka-belaka lah. Yang sekarang ni ada. Mungkin anak dara aku ada dalam ramai lah. Aku tak ingat. Tapi sekarang ni tak ada lagi. Mak dia tak buat benda projek. Benda lagi lah. Jadi aku nak cerita apa itu lah ya. Assalamualaikum.